Setiap perjalanan yang hebat sentiasa bermula dengan satu langkah pertama yang sederhana. Kisah Encik Rosman Ahmad bermula pada tanggal 29 Jun 1966. Lahir di Hospital Pontian Johor, beliau merupakan anak dan sulung kesayangan pasangan Ahmad bin Omar dan Allahyarhamah Salimah binti Sardun. Membesar dalam suasana tenang di pedalaman Kampung Melayu Raya, jiwa anak sulung daripada 5 beradik ini mula terbentuk. Dari Sekolah Kebangsaan Melayu Raya, langkah beliau terus mara ke Sekolah Menengah Pekan Nanas, Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru hinggalah ke Sekolah Menengah Sains Johor di Keluang. Siapa sangka anak kampung yang pendiam ini menyimpan cita-cita yang menggunung. Beliau terbang jauh merentasi lautan ke Amerika Syarikat untuk menimba ilmu di Defiance College, Ohio dan berjaya menggenggam ijazah sarjana muda dari East Carolina University. Dahaga ilmunya tidak terhenti di situ apabila beliau kemudiannya turut melengkapkan ijazah sarjana di University Sains Malaysia. Tahun 1989 menjadi titik tolak alam kerjayanya apabila mula bertugas di Integrated Drug and Poison Information Services USM Kubang Kerian. Namun, takdir yang lebih besar menantinya di Pulau Mutiara. Pada tahun 1994, beliau menjejakkan kaki ke Pusat Racun Negara sebagai pegawai sains sementara. Berkat ketekunan dan kesungguhannya, pada tahun 1996, beliau secara rasminya menjadi sebahagian daripada keluarga tetap PRN. Sejak detik itu, Pusat Racun Negara bukan lagi sekadar tempat kerja, tetapi menjadi rumah kedua buat beliau, tempat di mana beliau mencurahkan bakti selama 30 tahun lamanya hingga ke tahun 2026. Di sebalik tabir Pusat Racun Negara, ada sepasang tangan yang tidak jemu bekerja. Encik Rosman telah menjadi tulang belakang yang sangat utuh dalam menjayakan pelbagai projek penerbitan dan percetakan kita. Beliau amat terkenal dengan kepakarannya dalam menghasilkan bahan-bahan pendidikan. Idea kreatifnya mengalir dalam setiap helaian yang diterbitkan. Dedikasi dan hasil kerja keras ini terbukti apabila beliau dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2000, 2012 dan juga 2019. Hari ini, kita meraihkan penamat sebuah perkhidmatan yang panjang, namun bukannya penamat sebuah ukhuwah. Segala keringat, gelak tawa, persahabatan dan memori yang ditinggalkan akan sentiasa mekar dalam ingatan keluarga besar Pusat Racun Negara. Masanya telah tiba untuk Encik Rosman berehat dari tugas dan menikmati keindahan fasa baharu bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Encik Rosman Ahmad. Jasamu dikenang, khidmatmu dijulang. Terima kasih atas segalanya.